Assalamualaikum guys, welcome back to the channel Dog Production. Bersama aku lagi Yip yang akan menjadi host untuk Dog Channel ni. Dan untuk korang yang tak tahu, Dog Production ni mensajikan konten berkaitan dengan storytelling dan juga dark side based on true story. Dan untuk korang yang masih belum follow ataupun belum subscribe semua social media aku, minta korang tekan button follow tu dan jangan lupa tekan notifikasi tanda korang support aku. So guys, tunggu apa lagi? Let's go! Let's go! Let's go! Shut up! So guys, macam korang semua tahu, untuk konten-konten sebelum ni banyak aku kongsikan kisah viewer berkaitan dark side dan juga pengalaman aku sendiri. Tapi untuk kali ni lain daripada yang lain sikit, yang di mana guys, kalau korang nak tahu, kali ni punya kisah sangat-sangat sadis dan sangat-sangat korang rasa macam scary untuk korang nak tahu lagi lebih mendalam pasal cerita ni. Dan untuk pengetahuan korang, cerita ni aku menceritakan berdasarkan apa yang aku tahu dan apa yang aku kaji saja. Yang aku tak tahu, aku tak boleh nak bercerita dan aku tak boleh nak buat anggapan aku sendiri. So guys, untuk cerita kali ni adalah, siapa tahu kartun Kirby guys? Kalau kau nak tahu guys, kartun Kirby ni kartun yang sangat comel. Dia fight dengan Doraemon, dia fight dengan Shinchan. Tapi guys, kau nak tahu tak? Di sebalik kartun Kirby ni ada seorang budak yang ikut bulat-bulat cerita kartun Kirby ni sampaikan ada niat untuk membunuh guys. Guys, kejadian ni terjadi pada bulan lepas yang di mana guys, kalau korang nak tahu, ada seorang budak yang orang gelar dia ni autism. Aku tak pasti yang tu, tapi ramai sangat orang cakap dia ni seorang budak autism. Okey, dia cuba membunuh kawan sekolah dia guys. Guys, kalau kau nak tahu guys, okey, adik ni berumur 15 tahun guys. Okey, yang di mana sangat-sangat scary cerita dia ni, yang di mana sebelum dia melakukan pembunuhan tu guys, kau boleh tengok aku sharekan semua benda ni dekat kau. Dia bagi tahu yang di mana dia ni dibuli dan dia kata dekat situ dia cuba untuk stop vape dan drugs, iaitu dadah guys. Dan dekat situ kau boleh tengok guys, dekat surat tu betapa kejamnya guys. Kau tengok seorang budak 15 tahun autism boleh tulis dalam bahasa Inggeris dengan sangat-sangat proper guys. Guys, lepas tu kau boleh tengok dekat bawah sekali yang di mana dia kata minta doa kepada Kirby guys. Guys, bagi akulah untuk tahun 2026 yang zaman ni sekarang ni, autism ataupun budak-budak biasa guys, kalau dah terlalu terpengaruh dengan satu cerita ataupun satu movie tu guys, memang benda ni dia akan jadi tak olok-olok guys. Yang di mana dia boleh rasa dan dia boleh feel diri dia dalam kartun tu, dan dia bawa karakter daripada dalam kartun tu ke dalam dunia nyata guys. Engkau boleh tengok betapa propernya dia punya planning guys. Dia siap cakap apa, dia ada target dia sendiri, siapa yang dia nak bunuh dan sebab apa dia nak bunuh guys. Kadang kan ada juga sebab-sebab yang mengarut guys, yang di mana ada yang bau busuk, dia nak bunuh sebab bau busuk. Dan ada juga budak ni dia suka bergaduh sesama sendiri dan dia juga nak bunuh budak tu guys. Tak olok-olok guys. Dia siap spendkan nama untuk dia nak target guys, siapa yang dia nak bunuh. Dan kau tahu betapa propernya dia, dan dia siap letak list lagi bahan ataupun barang apa yang dia akan bawa untuk menjalankan aktiviti pembunuhan tu guys. Okey, kau boleh tengok dekat situ siap ada sanitizer hand lagi. Lepas tu ada apa lagi? Ada spray asma, ada pisau dan pisau tambahan. Tak boleh pakai makeup guys. Gila guys, kau bayangkan budak 15 tahun autism dah boleh ada pemikiran yang macam tu. Yang di mana hujung-hujung sekali tetap dia cakap apa tau? Berdoalah kepada Kirby. Guys, benda ni aku rasa macam
terpengaruh, tapi benda ni sangat-sangat real guys. Yang di mana yang aku nak menceritakan hari ni bukan aku nak cerita pasal salah budak ni ke salah budak tu, bukan. Tapi aku nak berceritakan pasal dia punya kronologi yang orang-orang dewasa rasa benda ni memang tak masuk akal, tapi benda ni real terjadi. So guys, kepada korang semua dan aku sendirilah kan, kita ni memang sangat kena bendung anak kita daripada terpengaruh dengan benda-benda yang ada dekat kaca TV, benda-benda yang ada dekat social media. Tugas kita guys untuk kita pantau semua benda tu. Kadang benda yang kau rasa mengarut tu lah yang akan terjadi guys. That's why aku cakap kau aku tak tahulah kalau dia ni betul-betul dibuli ataupun dia ni memang sengaja untuk buat, dan ada orang cakap dia ni autism. Okay, benda ni aku tak pasti dan aku tak confirm lagi. Tapi kalau betul-betul dia autism, kenapa dia masuk sekolah biasa guys? Dan kenapa dia tak ada masuk kelas peralihan? Faham tak? Kau faham tak maksud aku, konteks aku kat sini? Daripada cerita yang aku tengok, dan benda ni dah keluar berita dah pun kan, dan benda ni aku tengok sangat-sangat scary, yang di mana kita sebagai mak bapak sangat-sangat takut bila anak kita yang masih kecil, yang dah nak membesar, terjadi situasi-situasi macam gini guys. Dan apakah langkah kita sebagai mak bapak untuk nak bendung dia? Adakah kita kena 24 jam dengan dia guys? Guys, kalau kita 24 jam dengan dia, macam mana kita nak cari duit guys? That's why aku cakap kau, jomlah kita sama-sama create satu benda, satu aktiviti yang kita kena luangkan untuk anak kita. Kita kena tanya isi hati dia, kita tanya dia apa yang dia nak. Aku rasa itu better untuk mak bapak yang tengah ada sekarang. Ya, memang busy guys cari duit. Sebab apa sekarang 2026 adalah waktu yang sangat-sangat ekonomi keras gila weh. Barang naik, minyak naik, semua benda nak naik guys. Tapi kita kenalah ada juga at least 20% untuk kita layan anak kita guys. Kita takutlah benda ni akan jadi lagi melarat guys. Okay, so guys, kalau kau tengok daripada cerita ni guys kan, kalau kau nak tahu, diorang ni dah ada satu komuniti yang di mana TCC, True Crime apa aku lupa, tapi nama dia TCC guys. Dan kalau kau nak tahu guys, kalau kau nak tahu, benda ni dah ada dah benda yang baru, maksudnya kan benda ni kan dah terjadi, tapi ada juga budak lain yang buat benda sama juga. Okay, dah dikenal pasti dekat platform Threads. Dan kalau kau nak tahu, budak-budak yang macam gini, dia sangat sukakan pembunuhan, yang di mana guys, kalau kau tengok diorang punya TikTok, diorang punya repost, lebih kepada sukakan benda-benda tajam, sukakan pisau, sukakan pistol guys. Memang sangat-sangat bahaya guys. Dan lagi satu, aku lupa nak bagi tahu kau, adik ni yang terlibat dengan kes ni, dia ni mengidolakan cerita yang dekat Jepun, yang di mana murid sekolah Jepun tu dia bantai budak sekolah dia dengan menggunakan senjata. Budak ni yang aku dapat tahu info, dia mengidolakan budak tu guys. So guys, aku just nak cakap engkau, sekarang dunia dah semakin pelik, dunia dah semakin kejam. Benda ni pun terjadi dekat budak-budak bawah kita guys, terjadi dekat adik-adik kita, terjadi dekat anak-anak kita guys. That's why kita sebagai orang tua kena mainkan peranan yang sangat penting dekat diorang. That's why aku cakap engkau, education sangat-sangat penting, tapi dalam hati diorang lagi penting daripada education. That's why guys, itu je lah konten aku untuk kali ni. Dan aku nak menceritakan lebih, tapi aku tak tahu apa-apa info. Cuma aku nak kedepankan sekarang ni, benda ni sangat-sangat kejam dan benda mengarut, tapi real jadi. That's why aku buat satu video ni untuk aku nak menceritakan kat korang, benda memang nampak mengarut, tapi benda ni real. Okay, itu sajalah konten aku untuk kali ni. Dan kepada korang yang ada cerita pasal dark side yang nak kongsikan dengan aku, korang boleh kongsi. Korang boleh follow semua social media aku. InsyaAllah kalau ada update daripada cerita ni, mungkin aku akan buat lagi video seterusnya. Dan kepada korang, terima kasih untuk support aku, dan kita jumpa lagi untuk next content. Assalamualaikum.